Pada Johor. Johor Bahru dah di. Acik okey tak barang yang Acik pilih hari ni? Alhamdulillah, puas hati. Alhamdulillah. Tanya sikit Acik, makanan dekat Johor tu, kalau kita nak ajak lepak kat Acik dengan Acik dekat Johor tu, makanan apa paling sedap? Makanan apa paling sedap kan? Tak mahal ke nak murah? Dua-dua boleh. Dua-dua. Kalau dua-dua, kalau saya memilih kalau mahal, wood fire. Wood Fire. Saya memang sedap. Oh, dah jumpa geng Wood Fire. Paling sedap. Kalau yang lagi satu Cik? Lagi satu? Satu kan? Dia punya apa? Nasi kandar. Nasi kandar. Nasi kandar. Nasi kandar. Dekat Taman Molek. Taman Molek, jom. Jom. Oh. Mak kalau makan. Wah. Lapor. Dia lapor. Okey. Cik. Acik happy tak? Sini Acik. Okey tak semua? Happy dah bayar happy. Alhamdulillah. Yes. Biasa tak tanya abang berada ni. Oh, alamak. Sedap ni tadi ni. Moci. Kita. Okey, tadi kan dah pusing-pusing dengan Sir. Beza tak barang setiap barang ni? Bos. Barang kos tu ada beza tak? Banyak beza lah. Kita tengok kualiti yang kita nak. Puas hati tak dengan penerangan Sir? Alhamdulillah puas hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada kurang saya minta maaf bang Mungkin tempat ke apa segala kita orang cuba baiki lagi. Ni abang datang sini maknya, ada maknya ya? Maknya. Ke memang abang pun nak datang sini nak tengok barang? Alhamdulillah. Anaknya ajar. Nama siapa bang? Helmi. Abang Helmi. Oh. Dan geng, ini Abang Helmi dari Singapura telah Ada kata-kata untuk kita orang abang? Doakan semoga bisnes sukses. Semoga dipermudahkan urusan segala bisnes lah. Alhamdulillah. Abang pun sama Mancing. Kaki mancing. Postpone angin padu. Alamak. Abang baru mesej, tekong baru mesej. Alamak. 15. Nak ikut mancing bang anytime. Saya belanja.